Sebelum ke airport ada dapat task daripada tim. Jadi kena cerita balik macam mana dapat VVIP trip. Apa pengorbanan masa dapat tu lah. Masa aku dapat tu, masa tu mama tengah minor stroke dekat hospital. Jadi mula-mula ingatkan nak berlakon je menangis. Sekali bila fikirkan balik, mak aku kata teruskan je lah perjalanan. Buat bisnes betul-betul. Okey, ikut aku jalan. Okay, sekarang kita dah berkumpul lah dengan public good business owner yang dah achieve tiket ramai-ramai. Okay, yang ni kita dapat hadiah daripada public. So masa ni kawan-kawan bisnes yang memang daripada pelosok Asia Tenggara semua datang lah. Sebab nak pergi Afrika sama-sama. So ramai lah. Hampir 200 orang qualifier dan next qualifier dalam 500 orang lah nak ke Budapest. Tapi cerita dululah pasal Afrika. Okay, jom ikut. Macam mana pengalaman kali pertama pergi ke jauh lah daripada Asia Tenggara. Kalau lepas belajar dulu dapat trip juga daripada Public Gold. Dapat pergi Indonesia, Jakarta, Bandung. Sekarang kita berada di airport Dubai. Jadi kita nak pergi solat. Lepas kita gerak ke tahun Afrika. Masa ni memang rasa ya Allah besarnya dunia ni dah sampai Dubai. Dah sampai Dubai pun dalam 6-8 jam. Tak ingat lah berapa tapi lama lah. Lepas tu nak pergi ke Cape Town tu lagi pun berjam-jam, berbelah-belah jam. Tapi asyik baiklah, VVIP trip kan selesa. So sampailah inilah airport Cape Town. Tandang-tandang di Afrika. Masya Allah rasa happy sangat. Sebab ni kali pertama. Ni kira tempat impian lah. Sebab tak sabar nak pergi safari, nak pergi tengok ni binatang. Sebab suka tengok cerita Madagaskar kan. Tapi semua ni kami ditaja lebih 30,000 lah untuk satu orang pergi. So nampak ni dengan ada nama kita, ya Allah, very very special. Ini turun-turun dia Afrika tu pergi makan Yeah, thank you. Macam-macam lah makanan yang kita orang dapat makan lah. Memang special lah dia bagi. Siap ada welcoming lagi Ni dah nak naik lah semua nak pergi hotel masing-masing. So nanti kita review lah hotel macam mana. Tapi yang ni sebab saya tak sihat, so macam tak selera nak makan. So makan je lah ni. Yang ni pun sebab kawan saya belanja. Husband. Dulu tunang. So taklah. Yang ni saya nak cerita lah. Masa saya demam panas. Lepas tu saya nak bagi selera kan, makan sambal. Kena cek sambal juga. Kalau pergi overseas ni semua makan sedap. Macam mana pun. Tapi memang kena ada sambal lah. Okay, saya skip part ni. Saya nak cerita perjalanan. Masa ni ada berita baik tau. Saya dapat settle buat sale 3 juta. Bantu Bimpa Emas dialihkan 3 juta ringgit kepada sepadan emas lah. Lepas tu saya dapat reward pergi Budapest. Saya dapat 1 tiket. Lepas tu saya macam happy gila. So dengan piano pun macam thank you sambut sampai pergi Afrika. Saya dah sampai Afrika tu nak kiranya kita nak tuai hasil yang dulu kita buat bisnes lah. Tapi tak sangka pula masa dekat Afrika dapat lagi 1 tip lagi. Sebab hasil usaha yang lepas. Yang ni kita dah naik. Inilah orang yang duduk sebelah saya. Day one dia semalam. Kita dulu memang tak sabar nak tengok apa yang best. Baik Cobra. So benda pertama, pagi-pagi tu kita orang sarapan makan sedap. Oh, orang kaya Afrika. Sarapan. Lepas tu kita tengok lah ni. Memang time bila dia nak reverse. Kita semua duduk dekat hotel tu. Dahsyat. Bukan hotel biasa 5 bintang, berapa bintang lah. Yang tu nanti saya review lah. So yang ni pengalaman ni saya saja share pasal air ni. Masa tu saya masih tak apa sihat. Tapi so far best lah. Okay. Saya nak cerita yang best. Toilet stop the best. Toilet stop dia ni sebenarnya diorang ni kan, kita kena bawa bidet. Dia tak ada
pipe. So saya punya bidet asyik tertinggal. Lepas tu saya pinjam kawan saya punya macam botol air tapi daripada plastik. Botol air yang ni enjoy je lah Okay, next yang ni kita orang dah on the way dah nak pergi tengok rasa tengok paus. World watching apa tapi dalam perjalanan tu ya Allah cantiknya macam wallpaper window 2007. Macam dulu lama-lama tak ada laptop, ada TV, ada PC. Inilah dia, ya Allah, ya Tuhanku. Dia macam ya Allah, patutlah luas perjalanan jauh perjalanan, luas pemandangan, luas dah mata. Ingatkan pergi tengok paus tak sabar kan? Kali kita pergi air balloon, tengok air balloon dan dapat makan. Ni adalah makanan yang rare dan eksklusif yang dicari-cari oleh orang yang penggemar makanan laut di pasaran dunia. Air balloon ataupun dia siput parmelon. Macam itulah dia. Harganya sangat mahal. Yang ni kita tengoklah macam mana rupanya. Tapi saya rasa saya dah tahulah rasa dia macam mana lah. Seronok so boleh dengar apa dia cerita. This is just the female, this is the gonad, the reproductive organ. Macam biasalah satu tempat wajib buat kontennya. Konten kereta kan. Entahlah. Lepas tu ni kita gambar-gambar dengan dia dengan sikit cakap Malaysia. Malaysia. Hello. Okay, kita dapat rasa air balloon ni. Dia baik tahulah dia boleh buat masakan macam mana. Macam acar boleh, macam budu boleh, susu hati je. Tapi memang sedap air balloon ni. Air balloon ni dia macam ni lah cara pembuatan dia. Ni dengar boleh tengok lah. Dia sangat popular kat Jepun, Australia, South Africa, New Zealand, USA. Air balloon ni. Okay. Ini kawan-kawan saya tengah rasa. Macam-macam reaction lah ada mukanya. Tapi saya nak cuba lah. So saya rasa apa? Rasa macam acar. Acar bananas. Sebab dia boleh masak dengan pelbagai cara lah. Masak tiram, sos tiram boleh. Pelik. Aduh, kantoi lah. Tak reti masak lah saya. Tapi macam itulah rasa dia. Rasa dia sedap. Rasa dia macam sotong yang fresh. Tapi fresh lagi. Lepas tu sedap gila. Tapi saya tak boleh cakap macam mana lah. Ini kawan-kawan saya lah cerita. Ini macam mana lah cakap lah. Nak buat apa. Comel. Boleh jadi hiasan. Nak tak cincin. Okay, yang ni saya dah tak sabar dah. Kita nak tengok world watching. Betul ke tidak? Nak tengok paus. Ni pengalaman kali pertama seumur hidup lah. Okay, ni dah sampai. Well watching. So ini beberapa siri sementara menunggu paus keluar. Inilah beberapanya. Tapi risau paus memang keluar. Nanti nak tahu macam mana, boleh stay tune untuk next episode. Boleh subscribe lah. Ni biasalah bila datang single record sendiri, tutup sendiri, buka sendiri. Boleh tengok untuk next episode untuk pengembaraan di South Africa, Cape